Jika rumah anda mempunyai pokok buah seperti laici, longan, betik ataupun pokok lain seperti epal, pir atau pik, terutama pokok yang tinggi dan susah untuk dicapai hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda satu alat memetik buah yang sangat praktikal. Ini ialah gunting pemetik buah bertiang panjang daripada jenama dawak. Bukan sahaja untuk memetik buah, tetapi ia juga boleh memangkas dahan dengan sangat cepat. 1 saat sahaja sudah boleh memotong. Saya tunjukkan sedikit. Ini dahan pokok. Lihat, hanya sekelip mata terus terputus. Alat ini memang sangat berguna, boleh memetik buah dan memangkas dahan sekaligus. Bahagian kepala gunting diperbuat daripada keluli alloy SK5 yang tahan karat dan tahan haus dengan salutan hitam anti luntur. Pemegangnya dibina kukuh dengan kabel besi tebal di dalam. Hanya perlu tarik sedikit dan gunting di bahagian atas akan mencengkam lalu memotong dengan kuat. Bahagian batang pula diperbuat daripada alloy aluminium, sangat kukuh tetapi ringan, jadi wanita juga boleh menggunakannya dengan mudah. Model ini boleh dipanjangkan secara bebas, hanya buka klip dan tarik ke atas. Dengan alat ini, anda boleh memotong dahan setinggi 3/4 meter tanpa perlu menggunakan tangga. Saya cuba potong dahan tinggi untuk anda lihat. Wow, memang tajam. Dahan besar pun boleh putus dalam 3 saat. Hari ini, jika anda membuat pesanan, anda akan mendapat diskaun 50% dan penghantaran percuma. Terus terang, gunting pemetik buah bertiang panjang ini memang sangat berbaloi. Memotong cepat, memetik mudah, buah tidak rosak, ringan, tahan lama dan dihantar terus dari kilang. Jika anda berminat, tekan pautan untuk melihat dan memilih model yang sesuai. Kualitinya memang terbaik.